Pelajar-pelajar tingkatan 2 sampai tingkatan 5, cikgu nak share macam mana nak guna teknik palang. Okey, teknik palang. Tengok yang ni, dua-dua ada sifir berapa? Sifir 5. 30 bagi 5 dapat 6. Yang lain salin je balik. C kuasa 2 MU. Tolak 5 dah keluar, tinggal C kuasa 3 M. Next, apa yang sama? Ada C kuasa 2. Keluarkan C kuasa 2, teknik palang lagi sekali. So, bawah ni akan jadi 6 MU. Tolak CM. Sebab ni 3, dah keluar 2, tinggal 1. Dan next, apa yang dua-dua sama? Ada M. Palang lagi. So, tinggal apa? 6U tolak C. So, jawapan akhir kat luar ni, kita buat dekat luar. Dekat dalam ni, buat kurungan ada kat dalam. So, inilah jawapan akhir. So, nak tahu jawapan betul ke tak? Tak payah susah tengok kat belakang. Pusing je. Inilah jawapan dia yang sebenar. Yes, betul. Ada juga video pengajaran dekat belakang. Nampak ni? So, kepada anak ibu ayah yang benci matematik, tak suka matematik, buku ni boleh bantu anak ibu ayah kuasai algebra dan seterusnya kuasai matematik pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kepada ibu dan ayah, yuran pelaburan ni sangat gila murah. Tekan beg kuning dan siap dapat kelas algebra sepanjang tahun 2026. Kita nak ibu ayah, anak-anak buat buku ni dan siapkan buku ni.